ikan. Jadi wak, cerita hari ni kita nak bakar ikan jeja wak. Pembankan ikan wak. Nak asam kita wak, sagu. Sambil tunggu ikan jeja kita masak wak, ada satu hal nak aku tunjukkan dengan mereka. Ini wak. Ini pancang sagang wak, pancang sagang. Dan ini matanya sudah siap kita pasang batu sebagiannya wak. Sebetulnya wak, pancang ini masih ada lagi wak sisa di bahagian depan rumah sana, sekitar 15 batang lagi. Cuma kita buat sebanyak ini aja dulu wak, 32 batang wak. Sebab cari umpan tu agak payah juga kan. Entah mana aku nak pasang sagang ni nanti wak, belum tahu wak ya. Kita lanjut dulu wak, pasang batu dia wak. Jadi wak, kita spill dulu wak cara ikat dia supaya mereka tu tahu kan. Beda wak cara ikatannya sagang ikan patin dengan sagang ikan sembilang. Kalau ikan patin wak, itu namanya kalau di kampung kami orang sebut beluntang wak, alias bontang. Beluntang beranyut wak nama dia. Kalau ikan patin wak, biasanya ikatnya dekat sini wak. Kalau ikan sembilang, kita ikat dia di bahagian sini wak. Aduh wak, lah masak sebelah wak ikan kita. Jadi wak, aku tunjukkan cara ngikat dia wak. Habis wak kain pakuk dia wak. Wak, dah berbau ikan aku ni wak. Dan di sini kita tengok ikan jeja bakar kita sudah masak. Gila. Menyala wak ai. Gila wak, bapak-bapak sedap wak. Dah lama aku tak makan ikan jeja bakar ni wak. Hombankan ikannya wak. Jadi wak, supaya sisi ikan ni cabut, kita hentam pakai tokol wak. Pakai mantap ni wak. Panas wak. Jeja ni wak, jeja kering. Bismillah. Cik nawak asam lah. Maka tu wak, makan dia nak tepi api wak supaya dia lembut. Lama dah tak makan ikan jeja ni wak. Sikit nawak air asam. Gila wak. Menyala wak air. Gila wak, bapak-bapak lemak ikan jeja ni.